Finally, Rodri to Barcelona. Here we go. Yes guys, nampaknya Manchester City telah pun bersetuju untuk melepaskan Rodri ke Barcelona. Rodri pun mesti excited. Dia tengok game semalam kena bantai 3-0. Baik aku belah cepat. Pep pun dah tak ada. Player-player lama pun dah tak ada. Baiklah aku caw awal daripada Man City ni. Dan nampaknya Rodri berjaya meninggalkan Manchester City sebelum transfer window tamat. So, jom aku cerita sikit pasal transfer news ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dan kalau korang nak beli jersey Barcelona, peminat-peminat Barca, korang boleh tekan link di bawah. So, inilah dia final price yang ditawarkan Barcelona kepada Man City, iaitu 76.5 juta. Sebenarnya Man City minta 80 juta. Tapi 76.5 kira tak jauh sangat dan Man City pun agree. Sebenarnya Man City memang kena agree sebab diorang pun perlukan duit untuk cari midfielder yang lain macam Enzo Fernandez. Okay, tak ada duit 76 juta ni tak cukup lah untuk beli midfielder yang lain kan. So memang diorang nak close this deal as soon as possible. So Barcelona dapat Rodri, Man City dapat duit untuk cari midfield yang lain. Dan kontrak untuk Rodri dekat Barcelona ni adalah selama 4 tahun. So most probably Rodri akan stay sampai tahun 2030. Okay, mungkin akan extend, mungkin dia nak kekal sebagai pemain Barcelona kalau perform ke apa kan. Mungkin dia nak retire dekat Barcelona lah. Bila keluar rumours pasal Rodri ke Barcelona hari tu, ramai yang cakap, oh gila midfield Barca lepas ni, Rodri, Pedri, Rodri, Pedri, Rodri, Pedri. Memang mantap gila lah kan. Aku rasa mungkin diorang tak tengok World Cup kot sebab sebenarnya dekat Spain, Rodri dan juga Pedri tak adalah macam the perfect duo. Even in fact, Pedri tak banyak dimainkan sebagai starting 11 untuk Spain. Okay, kena ingat yang kedua-dua ni, the best position untuk diorang is pure number 6 yang mana kedua-duanya nak pegang bola dengan kerap. Okay, untuk supply bola dekat teammate-teammate yang lain. Okay, tapi tak adalah aku nak cakap yang pairing ni akan flop. Just diorang dua dan juga Hansi Flick kena figure out lah the best possible way untuk mainkan kedua-dua player ni together. Mungkin salah seorang akan lebih kepada number 8, salah seorang memang stay as a number 6, which is aku rasa Rodri lah kot. Sebab Rodri selain daripada dia punya passing dan juga kadang-kadang boleh buat shooting yang padu, dia juga boleh intercept bola dengan sangat baik. So, fan-fan Barcelona, korang rasa macam mana untuk dua orang ni? Okay? Adakah Barcelona akan mainkan dua number 6 ataupun Pedri akan dinaikkan sebagai number. Bila Rodri join Barcelona, dia juga akan reunite dengan teammate lama dia dekat Man City iaitu Joao Cancelo. Okay, yang mana telah pun dapat here we go sebelum Rodri lagi beberapa jam sebelum. So Joao Cancelo pun akan bermain di Barcelona untuk season ni. Now aku nak tanya peminat-peminat Real Madrid pula. Macam mana perasaan korang lepas korang dengar berita ni? Fras menonggeng ke? Korang okey je? Okay, komen dekat bawah. Dan macam biasa guys, yang nak support Wibro tekan butang follow. Peminat-peminat Barcelona, beli jersey Barcelona dekat bawah.